Okey, alhamdulillah telah selamat sampai di lapangan terbang Narita, Jepun. Sekarang pukul 7.15 2 hari bulan 12 2024. Okey, sekarang ni kita berada di bandar tengah Tokyo. Sekarang pukul 9.30 waktu Malaysia, 9.30. Waktu sini pukul 10.30. 2 hari bulan 12 pukul 10.30 kita berada di bandar Tokyo. Kita akan pusing-pusing lihat apa yang ada di bandar Tokyo ni. Okey, ni kita punya geng-geng kita ada kat sini. Bandar pelancong. Kat sini tengok pelancong memang ramai, pelancong memang ramai. Bandar pelancong. Pelancong memang ramai sebab sekarang ni Jepun memang tumpukan pada sektor pelancongan. Dia ni. Okey, kita ada jalan di kawasan-kawasan kedai ni. Kita tengok apa benda yang ada kat sini. Adakah ia halal untuk dimakan ataupun tidak. Kalau tak, kita pergi tengok-tengok je lah. Ini dah tengah hari, kita nak cari makan dulu. Makan di kedai Goku. Bukan kedai Goku, kedai Gohan. Anak Goku kedai anak Goku, Gohan. Ni kedai si ibu kedai si ibu, bukan sebapa. Si ibu lah, si ibu besar. Bapa tak ada Okay, sekarang ni kita berada di Shibuya. Tengok lautan manusia memang ramai. Memang ramai yang melintas sekaligus. Memang padat penduduk Jepun ni memang padat. Ini daerah Shibuya. Daerah apa? Bandar Shibuya. Okey, sekarang kita berada di Masjid Tokyo untuk menunaikan solat Zuhur dan Asar berjamaah. Sekarang ni baru pukul 2 suku, tapi dah masuk waktu asar lah kat sini so kita jamak je Zuhur dan Asar. Siapa? Ayo. Waktu solat tengok. Zuhur pukul 12. Asar 2.9 minit. Maghrib 4.28. Isyak 5.28.
Kau tengok lama. Dah terlepas. Paling lebih lah. Awal-awal. Sini awal. Waktu solat awal. Okey, sekarang ni pukul 4 petang. 2 hari bulan 12, kita berada di Ameyoko. Boleh tengok kedai-kedai di sekitar ni, apa yang jual, apa yang boleh dibeli. Kedai-kedai macam-macam lah, kasut, tahu benda semua ada. Kalau suka Tiger di sini tetap nak jumpa. Yang ada di Giza tak ada satu. Di Giza banyak. Giza lagi. Ada yang mana tu? Premium Outlet tu? Ada kan? Premium ada satu. Ada. Oh ni di sini tetap nak jumpa. Okay, sekarang ni pukul 5 subuh. Cuaca pun dah gelap dah. Kalau orang Malaysia ni dah macam pukul 7.30 lah, lebih kurang pukul 8 lah. Dia dah gelap. Suasana malam di Shibuya. Kita berada di Shibuya. Malam orang masih lagi ramai. Cuaca pun tak adalah hujan sangat. Saya agak rani belah-belah. Sebelah sini kau tengok banyak basikal baring motor. Satu basikal dia kebanyakan memang basikal elektrik. Sticker. Okey. Ada dengar bunyi burung. Boleh kita melintas. Ini suasana malam di stesen apa ni? Stesen pengaturan awal masa kereta api lah. Hati ke Shinagawa. Stesen Shinagawa. Suasana malam di stesen Shinagawa. Orang masih ramai lagi. Kemungkinan diorang baru balik kerja. Sebab kata kalau tengok atas jalan raya, kenderaan kereta semua banyak kenderaan pengangkutan awam lah. Taksi, terutama taksi lah, banyak taksi. Kalau lepas tu lori-lori kecil semua yang bekerja, nak jumpa kenderaan persendirian tu agak susah. Lepas tu motor-motor pun susah sangat nak jumpa motor. Banyakkannya memang naik basikal. Okey, sekarang lebih kurang pukul 8 malam. Kita check in ke hotel, Prince Hotel. So, ni kita nak ambil kunci. Malam ni kita akan tidur sini. So, esok pagi-pagi terus kita akan bergerak ke destinasi yang lain, program hari kedua.